Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat tangan Ustaz ada satu kitab yang sangat menarik Ustaz nak kongsi. Namanya kitab Tadabbur Surah Ad-Duha sehingga Surah An-Nas. Ramai di kalangan kita alhamdulillah suka baca Al-Quran, dapat pahala. Tapi pernah tak mentadabbur? Kenapa dinamakan surah sedemikian? Apa sebab nuzulnya ayat tersebut dan sebagainya. Dalam kita ni sangat menarik ibu ayah. Contohlah Ustaz nak cerita tentang surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ni cerita tentang apa? Tentang berlakunya goncangan. Hari yang mana berlakunya goncangan yang sangat-sangat dahsyat sehingga kan terkeluar segala isi bumi. Emas terkeluar, perak terkeluar, mayit pun terkeluar juga dan sebagainya. Sehingga semua manusia ketika itu bertanya, apa yang sedang berlaku ni? Apa yang sedang berlaku ni? Mereka bertanya, sedangkan dulu pernah diingatkan tentang kiamat. Ibu ayah, itu sedikit. Banyak lagi tahu dalam kita ni yang kita boleh dapat sebenarnya. Siapa yang nak tadabbur Al-Quran, lagi-lagi surah lazim lah kan kita cuba dulu, tak dapat semua, kita tadabbur surah lazim dulu. InsyaAllah kita akan dapat satu Allahumma salli ala Muhammad, kekuatan dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ini juga satu mau'izah ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Mana nak dapatkan kitab ni? Pergi tekan beg kuning sekarang. Jom kita dapatkan sekarang dekat ruangan beg kuning.